أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Okey, alhamdulillah selesai ayat yang pertama. Jom tengok satu-satu. Okey, wa ma, kita baca panjang dekat ma. Wa ma yaf, keluarkan angin fa tuan puan. Macam mana nak keluarkan angin fa? Pastikan bibir bawah kita di bawah gigi kacip atas. Okey. Wa ma yaf'alu. Alu, huruf ain ni huruf yang tipis. Jadi hati-hati jangan sebut alu. Kalau kita sebut dengan bunyi alu, itu adalah bunyi yang tebal. Jadi kita nak tipis saja. Alu, yaf'alu. Okey, lu panjang 2 harakat. Tanda ni kita tak perlu baca ya, abaikan saja. Okey. Min khairin fa. Min ada tanda sukun, jadi kita mesti sebutkan bunyi dia. Dalam keadaan dia matilah. Kat sini bunyi dia min, min tanpa sebarang dengung. Okey. Kemudian ada huruf kha, huruf tebal. Khairin fa. Kha tu sebut bersama dengan bunyi ya yang mati. Okey, khairin falai. Sembunyikan tanwin kat sini. Asalnya khairin, kita baca khairin, lidah kita tergantung. Okey. Dan bunyi tu akan berdengung dekat hidung lah. Sebab ada dengung kat sini, 2 harakat. Okey, falai yuk. Masukkan nun kepada huruf ya. Okey, kita bukan buang nun, tapi kita masukkan nun kepada huruf ya. Dalam tajwid ataupun peraturan bacaan Al-Quran ni, ada huruf yang kita masukkan kepada huruf yang seterusnya. Tapi biasanya ataupun syarat untuk kita masukkan huruf tu, satu mesti sukun, satu lagi ada baris. Okey. Falan yukfaruh. Yuk, ada angin kaf kat situ. Faruh. Panjangkan bunyi ruh 2, 4 ataupun 6 harakat. Barulah bunyi ha yang mati ni. Ha ni ada baris, tapi bila kita berhenti, kita akan matikan je lah. Okey. Falan yakfuruh. Okey, sambung. Wallahu. Tebalkan lam dalam kalimah Allah. Bermakna bacaan kita bukan wallahu, tetapi wallahu. Dan satu peringatan untuk kita semua, kalimah Allah ni lam kita baca dengan huruf lam, jangan baca dengan huruf waw. Kadang-kadang kita tak perasan kita terbaca wawahu. Kalau kita baca wawahu, kita guna huruf apa tuan-tuan? Guna huruf waw, jadi tak tepat. Okey, jom kita baca sama-sama. Wallahu. Gerakkan lidah. Wallahu alimum. Alimum. Ada mim kecil, jadi baca ke tidak? Baca. Okey, bacakan mimnya. Jadi jom sebut sama-sama. Mum bil muttaqin. Bil muttaqin. Tahan sekejap tak, sebab ada sabdu tu. Muttaqin. Panjangkan 2, 4 ataupun 6 harakat. Berakhir dengan huruf nun yang dimatikan. Okey, jom kita sambung lagi muka surat yang seterusnya. Masih lagi surah Ali Imran ayat yang ke-116. Komen ramai-ramai 116. Jom kita baca sama-sama dulu. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an
شيئا. Sambung. Wa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Okey, alhamdulillah. Selesai ayat 116. Jom tengok sama-sama. Okey, innalladzina. Okey, ada nun sabdu. Jadi bila nun sabdu, kita kena sentiasa ingat nun sabdu mesti didengungkan. Okey. Apa satu lagi huruf yang wajib dengung tu? Mim sabdu. Jadi ni kita dengung sama-sama. Innal. Selepas tu bunyi na tu kita gabungkan terus dengan lam. Hamzah wasal tu tak perlu bunyi. Kenapa hamzah wasal tak perlu bunyi? Ada yang boleh beri jawapan? Saja tanya-tanya. Kalau ada yang boleh beri jawapan, boleh komen kat tapi saya bagi tahu dulu. Mana tahu sama jawapan kita. Okey, innalladzi hamzah wasal tak bunyi. Sebab apa? Sebab dia kat tengah-tengah. Kalau dia dari permulaan, contohlah tak ada inna ni kan. Kita baca allazina, barulah kita hidupkan dia dengan ada baris lah. Okey, innalladzi. Jom sebut sama-sama tuan-tuan perempuan. Huruf zal ni huruf kena keluar lidah. Jadi jom kita keluarkan lidah sama-sama. Hujung lidah kita letak di bawah gigi kacip atas. Zi. Bunyi dia akan lain dengan bunyi Z. Kalau kita bunyi Z, Z ataupun bunyi Z tu kan, huruf Z tu, itu bunyi Zai. Kalau yang ni kita kena keluar lidah lah. Zi. Bunyi dia macam tumpul sikit berbanding dengan bunyi Zai tadi. Okey. Okey, kemudian dua harakat Z, na satu sahaja. Walaupun dia besar dan garis pun panjang, tapi tak ada alif. Jadi tak perlu panjang lah, satu sahaja. Okey, teruskan. Kafaru. Okey, ka huruf tipis. Sebut sama-sama dengan saya. Ka. Itu bunyi kaf. Bukan ko. Itu huruf qaf lain. Ini kaf ya. Kafaru. Panjangkan ru, dua harakat. Okey, kemudian kita nampak apa ni? Alif yang ada bulat condong. Kita baca ke tidak perempuan? Kita tak baca dia. Jadi biarkan saja kat situ. Okey. Lan tughniya. Okey, kali ni kita tak baca lain macam muka surat sebelum. Sebab apa? Huruf selepas dia adalah ta. Jadi kita cuma dengungkan nun, sembunyikan dia. Asalnya lan tughniya, kita baca lan. Tahan hujung lidah kita tu perempuan daripada kena dekat gusi. Kalau dah terkena bunyi dia lan. Kalau tak kena lan tughniya. Okey, saya faham. Kalau dengung yang ikhfa ni dia susah sikit untuk kita biasakan sebab kita nak biasakan tahan lidah tu kan. Tapi tak apa, teruskan berlatih. Kalau kita hari-hari berlatih, insya-Allah boleh dapat bunyi tu. Okey. Kalau dalam kelas-kelas yang berkumpulan ataupun kelas-kelas individu yang saya handle pun, memang makan masa untuk kita dapatkan dengung ikhfa, tapi bila kita selalu latih, insya-Allah boleh. Okey. Tughniya. Okey, ta tipis. Ta tipis, tapi apa yang tebal? Ghain kat sini. Okey, ghain memang nama dia ghain, tapi bila kita sebut baris atas bunyi gha saja. Gha, ghi, ghu, tugh. Lan tughniya. Cuma kita kawal sahaja, jangan sampai keluar tuh. Kalau tuh tu itu dah kha dah. Jadi kena hati-hati. Okey. Niya. Okey, ada nun, ada ya. Kemudian anhum. Ain kena senyumlah sebab dua-duanya huruf tipis. Hum simpul dengan mim mati, rapatkan dua bibir. Hum amwaluhum. Dua harakat. Luhum. Bila bunyi hum ni kena hati-hati. Bukan apa, betul je kadang-kadang tu sebutan je, cumanya mungkin kita terlebih bunyi o tu. Contohnya anhum, amwaluhum. Okay, kita sebut kemas-kemas. Untuk baris dhammah dia bukan bunyi lo, bukan bunyi ho, tapi bunyi hu. Luhum, anhum. Okay, lembut-lembut je bunyi dia, sopan-sopan je. Okay.
Okey, kemudian teruskan. Wala, panjangkanlah. Berapa harakat tuan puan? Ada ombak 4 ataupun 5 harakat. Jadi jom latih sama-sama. Suara kita panjangkan. Wala auladuhum. Aulad, 2 harakat. Duhum. Apa tanda warna merah ni? Maknanya kita kena masukkan mim yang mati tu dalam mim satu lagi. Okey, jadi dengungkan. Hum. Kemudian minallahi. Jumpa lagi kalimah Allah, gerakkan lidah kita ya. Sebab huruf lam huruf lidah. Minallahi syai'a. Syai, lembutkan bunyi ya. Okey, nampak macam ya yang sambung dengan alif. Tapi kenapa hamzah yang dapat? Tapi sebenarnya susunan dia kat sini adalah shin, ya, hamzah dan alif. Okey, dia bukan shin, ya, alif, hamzah. Bukan, dia shin, ya, hamzah, alif. Jadi alif tu siapa punya? Hamzah. Syai'a. Perempuan boleh nampak dua bentuk lah kalau hamzah tanwin baris atas ni. Satu yang dia kekal sorang-sorang, ataupun yang ada alif kat belakang. Ada dua. Okey. Syai'a berhenti dengan mad 2 harakat. Kemudian wa ulaika. Wa panjang ke tak panjang? Tak panjang ya tuan-puan. Sebab apa? Waw dia bukan waw kosong. Waw dia ada bulat condong ke atas. Maknanya kita tak payah bacalah waw tu. Jadi baca satu harakat je ni. Umpama waw ni tak ada. Wa ulaika tebalkan angin sad tu. Okey, kalau tipis macam mana? Tak tipis dah ni. Itu sin. Kita nak apa? Sad. Okey, jom. Hujung lidah relax, tapi pangkal lidah kita angkat ya. Ashabun nar. Bun terus pada huruf nun. Bunnar, panjangkan 2, 4 ataupun 6 harakat. Berakhir dengan huruf ra yang dimatikan. Ron jadi bunyi tebal. Okey, sambung. Hum fiha. Fi 2 harakat. Ha pun 2 harakat. Khalidun. Kha tebal. Bukan kha tapi kha. Khalidun. 2, 4 ataupun 6 harakat. Dah cukup 2, 4 atau 6 harakat baru bunyi nun mati. Okey, alhamdulillah selesai untuk NPL. Kita berhenti 2 ayat dulu hari ini. Jom kita masuk sesi pengukuhan 115 dan 116 surah Ali Imran. Okey, ready tuan-puan? Kita baca dengan bacaan yang lebih baik daripada kali pertama tadi. Boleh? InsyaAllah. Jom sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Okey, seterusnya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, jom kita pindah ke muka surat 324 untuk Mega tuan-puan. Mega mengaji ikut guru Quran. Satu ayat kita baca dengan 2 kali. Ulangan 2. Silap. 324. 324 ya. Jom 324.
Okay, semalam dah masuk surah Al-Anbiya kan? Baik, hari ni sambung lagi surah Al-Anbiya. Ayat ke berapa tuan-puan? Ayat ke-25. Okey, yang baru hadir selamat datang. Yang dah mengikuti dari awal tadi, jom kita sambung ke Mega pula. Komen ramai-ramai Mega, muka surat 3, 2, 4. Okey. Boleh jadi rujukan. Sahabat-sahabat boleh lepas zuhur kejap lagi boleh baca lagi sekali muka surat 3, 2, 4. Mesti dah lancar sebab kita dah ulang 2 kali, insya-Allah. Okey, ready tuan-puan? Jom kita mulakan dengan a'udzubillah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasul min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduh. Okey, ulangan yang kedua. Wa ma arsalna min qablika min rasul min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduh. Okey, 26. Ulangan pertama. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun. Okey, sambung ulangan yang kedua. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun. Okey, terus 27. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. 28. Ulangan pertama. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Okay, ulangan kedua. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa
وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Okey, sambung 29. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Ulangan 2. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Okay, macam mana kita berhenti? Hai. Macam tu je. Dia bukan hai. Pendek je. Hai. Okay, sambung. Afala yu'minun. Okay, sambung. Ulangan kedua. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Ulangan kedua. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. 32. Ulangan pertama. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Ulangan 2. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ
السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 33 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Okey, 34. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Ulangan 2. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Okey, ayat terakhir 35 ulangan pertama. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Okey, ulangan kedua. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai tuan-tuan Mega dan NPL kita pada hari ini. Jom kita tamatkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat semua yang hadir pada hari ini memeriahkan Mega dan NPL. Saya doakan moga semua sahabat Al-Quran yang istiqamah hadir tiap hari, yang berusaha hadir walaupun sambil-sambil buat kerja lain ke apa ke kan, tapi asalkan hadir, mudah-mudahan Allah berikan lembutkan lidah dorang puan untuk membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan hati kita sentiasa terpaut dengan Al-Quran, dan apa sekali pun terjadi, hari-hari mesti kita rasa nak baca Al-Quran. Mudah-mudahan hati-hati kita semua macam tu, insya-Allah.
Okey, terima kasih yang sharekan, yang beri link dan juga like. Yang belum share nanti boleh bantu saya sharekan di hujung siaran lah. Okey. Untuk kita sebarkan lagi lebih luas insya-Allah, dan juga untuk simpanan kita lah. Untuk walaupun perempuan, untuk surat Mega kita ada ulangan lah. Kalau sahabat semua berhajat nak ulangan yang Mega tu, boleh WhatsApp mana-mana admin kita. Okey, kita akan bagilah. Cuma untuk NPL masa ni tak ada lagi. Jadi bergantung pada ni lah. Sementara FB tak padam lagi tu, terempuan bolehlah tonton ulang-ulang. Dia terempuan sekarang live kan. Live FB ni dia hanya bertahan 30 hari je. Okay, jadi lepas 30 hari live ni akan hilang. Jadi sahabat-sahabat semua boleh tonton lah. Tutup perempuan sebelum 30 hari tu, insyaAllah. Okay, jadi setakat itu dulu. Share dulu banyak-banyak sebelum 30 hari tamat. Okay, jadi terima kasih sahabat-sahabat semua yang hadiahkan stas juga. Sahabat kita Puan Hasimah, Cik Nur, Puan Zuraidah, Puan Wan Faridah dan juga Puan Ain. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita jumpa lagi ya pada hari esok insyaAllah. Jadi setakat itu dulu pada hari ini. Oh, jangan lupa esok ada apa? Esok ada Jumaat kan? Esok ada Jumaat, kita ada apa tuan-tuan? Bacaan Al-Kahfi jam 12 tengah hari. Jadi ramai-ramai datang esok, kita baca Al-Kahfi ramai-ramai kat sini. InsyaAllah kita buat majlis online baca Al-Kahfi hari Jumaat insyaAllah. Jadi setakat itu dulu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.